Selalu duk dengar apa tu iklan je kan, Pak Mat Western. Hari ni aku sampai Pak Mat Western di Bukit Tajam. Jom kita pergi masuk. Ni dia kawasan kilang ni. Hari ni tuk-tuk kita sampai Pak Mat Western. Alhamdulillah. Zai kata nak belanja abang Nak belanja apa? Belanja kaki kambing. Kaki kambing. Allah, boleh lah, tak apalah. Janji Pak Mat Western. Zai nak belanja kaki kambing. Jom. Ni untuk apa ni? Untuk sedekah ke apa ni? Oh, berlambuk. Jom kita masuk pula. Oi, kambing golek pun ada. Oh, ni dia kata ada orang tempah. Ni masih awal lagi. Kelihatan agak lengang jugalah buat masa ni. Kalau dekat-dekat nak berbuka, dia kata ramai. Kalau hampa nak cari dessert pun ada kat sini. Jom kita order dulu. Kita biar Kak Zai yang order. Jangan lupa kaki kambing. Pukul 6.30 atau 7 tu dah ramai orang. Nampak kena beratur. Kalau hampa nak selesa, nak dapat tempat yang strategik, hampa mai awal Kalau lah. dapat mai awal cantik lah. Boleh dapat tempat, boleh ambil makanan awal-awal. Alhamdulillah kami dapat meja nombor 62. Nun ke dalam tu. Digalakkan berdoa sebelum iftar. Hari ni kami berbuka dekat Pak Mat Western Cafe dekat Bukit Tajam. Sedap. Tak sabar. Dah pun azan. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selepas iftar kita bolehlah menunaikan solat di tingkat atas. Surau dia pun besar juga, agak selesa untuk muslimin dan muslimat. Hampa nak mai sini, Google je Pak Mat Western. Sampailah. Mat Chicken Burger. Siapa-siapa yang berminat nak makan burger, ada. Hampa boleh order kat sini. Nampak Una tadi tapi tak dan nak ambil gambar dengan dia. Tak apalah, lain kali lah kot. InsyaAllah ada rezeki kami mai lagi. Sekian dulu aku Mem iftar di Pak Mat Western. Kita jumpa lagi.